Hai teman-teman guys, hari ini selamat datang di channel kita. So, hari ini kita akan main game yang kita kehilangan kontrol untuk mengawal kereta. Masa kita hilang kendali dalam bawa kereta itu macam cium cium cium. Satu pun memuasa let's go. Give them grand hands, say what's up America. Half of you should know me, right? Other half a replica. So hari ni guys, Iki akan menjadi pemandu mabuk ataupun orang dikatakan hilang kendali saat membawa kereta. Apakah Iki akan jadi seperti orang di depan tu, tengok dibawa Lamborghini tapi terlanggar batu guys. Okey, tanpa memuasa kita tekan play di sini. Iki main lah, sempat Iki main tutorial dia. Dia hanya mengawal kiri dan kanan. Dan kita menggunakan GTR R32 kalau tak salah Iki lah. Alright. Harap. Ya Allah. Okay, kita nak bagi tahu korang. Okay, dekat sebelah kiri atas tu dia ada damage. Itu nyawa kita punya ni. Nyawa kita punya kereta lah. Kalau kita langgar sesuatu tu, dia akan mengurangkan kita punya nyawa kereta ataupun durability kita. Ya. Okay, lepas tu nak lagi satu. Dia punya steering ni agak berat Dia tahu kalau GTR R32 betul-betul steering berat kat dalam dia. Iki rasa Iki bukan seorang je pemandu mabuk di dalam game ini. Tengok dia orang kiri kanan pun jadi pemandu mabuk, parking di sana. Dan Iki pun dah terkena damage Okey. Dan kalau korang tengok ada beberapa item di depan. Aku nak cakap untuk repair, untuk baiki kita punya durability balik kereta tu. Dua tu untuk melanggar sebab habis semua serang Iki guys. La ilaha illallah. Okey, lagi satu tu dia ada pistol macam dia tembak apa yang kat depan. Lagi satu tu boost tu ada kebaikan dan keburukan. Kebaikan dia tu menambahkan kelajuan kalau nak lalu kat tebing. Kalau keburukan tu time kita banyak kereta kat depan tu jadi agak susah untuk kontrol sebabkan banyak laluan lah, macam banyak laluan apa ni, banyak halangan. Jadi kita laju kan. Lepas tu kita pun boleh upgrade durability kita. So Iki better upgrade durability supaya apa yang Iki nak cakap ni? Supaya kita punya kereta ni taklah cepat hancur. Iki tak tahu kenapa crash tadi. Okey, lepas tu dia punya game ni dia boleh tukar-tukar waktu. Tadi kan pagi, lepas tu tengah hari, lepas tu petang, lepas tu malam pun boleh. Korang boleh cuba lah main santai-santai kan. Aduh dah. Okey, sekarang ni kena kontrol dengan bijak lah kita punya kenderaan ni, supaya tidak ada kemalangan berlaku di sana-sana. Macam cerita apa ni, dia ada jumpa video TikTok kata kemalangan boleh berlaku di mana-mana, mau London atau di KL. Okey, nak ambil tu tapi terlanggar pula bijak. Dan kalau kau nampak ni kalau kau nampak pemandu lain pun agak mabuk guys. Tapi Iki lebih mabuk. Tapi Iki lebih mabuk nampak ni. Kita nak cakap kadang-kadang ni boleh macam kita juga time-time dengan ramai tadi. Tapi dia diperlukan saat kita nak seberang jalan. Okey, kita punya high speed mobil kena kontrol dengan bijak, terlanggar pokok. Terbang, alamak. Aduh, hancur kan jadinya guys. Aduh dah. Okey, kita ulang. Ni item pun tidak tahu apa macam dia orang. Okey, kita try sekali lagi guys. Sekarang waktunya sudah bertukar menjadi malam. Night. Dan night ni lebih gelap kan, jadi kita tak boleh nampak apa yang di depan. Tapi apa ni orang kata lampu belakang kereta tu
adalah kereta yang Kiki nak cakap pun tak tahu nak cakap. Kalau untuk tembak-tembak ni untuk menghancurkan apa yang ada halangan kita. Kalau nak tengok ke depan tu, dia ada macam merah-merah tu, itu lampu belakang kereta kan. Jadi lampu belakang kereta tu amat penting kan, supaya korang boleh tahu ada orang tidak di depan. Ni awal kereta kita dah rosak ni apa kita guys. Aduh dah. Okay guys, kita bawa dengan sekejap tengok tu. Macam mata merah memantau kita Okay nice. Alamak. Sorry. Itulah. Ada kadang-kadang tu buat. Kadang-kadang ada yang masuk. Kadang-kadang ada yang tercampak guys. Tercampak kita bageng. Aduh hantu kita punya kereta. Bayar sewa mahal tu, tak bayar lagi tu. Aduh. Okay, kita lanjutkan lagi. Kita cuba lagi guys. Kita cuba sampai boleh guys. Ya, let's go. Minimal jauh lah sikit. Ni tak apa-apa dah mati guys. Aduh dah. Dan ini beras dan ya. Nombor plate dia ABC 123 simple. Simple ni kadang-kadang mahal kan. Lepas kita dapat repair tapi tak function. Okay. Takut kalau pergi atas tu tak tempat. Okay, kita naik tu apakah boleh? Alamak, ada orang pakai dalam kak. Okay, kita belok kanan ada batu, ada lori. Baju dia beratur lah, nak belok-belok ni. Dia rasa berat gila dah, sebab kamu tunggu lah nama dia area tu tercampak gempang kereta tu guys. Bawa iPhone tu campak. Dan push pun lama juga buat tu malam tu. Tapi kalau kadang-kadang tak habis juga. Sorry kita repair tu. Kereta pun sebenarnya tak bayar lagi sewanya guys. Okay nice. Kadang-kadang ada yang berhenti tengah jalan lah, lawak pokok besar pula depan. Kadang-kadang ada yang tak bagi sini. Tengok tu lori belah kanan ni. Buat tapi pak tu kemalangan pun. Tengok guys, tiba-tiba lori tu belok guys. Tu best kita punya dia lah. Woi! Ini nak lampar best dia sini guys. Aduh. Okay, kita belas lah. Last. Dah lah tu hon. Main phone tak main phone guys. Okay, kita cuba sekali lagi guys. Last one. Mon midday ataupun dikenali sebagai tengah hari ya. Okay, sebelah kiri kalau kau nak tahu ada mission Skype 5,000 Natural Skin single kan. Tak tahu maksud dia apa tapi kita main lah Yang bawah ni itu tau, santai-santai. Lagi tengah-tengah tu akhir-akhir tu dia mari lah. Pokok-pokok hati-hati. Bawa betul bang. Okay bang. Kereta tak mahal tapi tak pandai bawa, tak ada function. Okay nice. Okay, tapi ni ada kena laju sikit. Nice. Okay, mantap. Okay nice. Mantap. Okay, nampak ni macam tak berjalan ni. Kita melawak arah sekarang ni. Ada
tarik oleh kereta api guys. Aduh lah. Nak cuba sekali lagi ke? Boleh lah ya. Apa? Tak tahu lah apa nanti pas main. Okay, kita cuba sekali lagi. Last one. Petang ni. Pastikan petang tu kita sampai dengan selamat guys. Okay. Tu guys, dia punya steering berat guys. Dapat ke? Dapat. Dah habis dah. Nampaknya kita ambil repair di atas. Gua ambil lagi, jangan. Gua apa pelik pada dekat apa? Weh. Ini guys, dia pun turun gitu. Tengok. Oh, bagus. Terus. Aduh, makan cium lantai lah hitanya. Jadi mungkin tu je lah gameplay jadi pemandu mabuk ni guys. Dah macam tu lah untuk video pada hari ni. Jadi pemandu mabuk macam betul-betul susah guys. Dia punya steering beberapa orang boleh cuba sendiri, namun dia fail berat ke start tidak. Orang boleh cuba macam tu. Menarik juga kan. Kita kena kontrol betul-betul, jangan salah arah. Lepas tu jangan salah pilih ambil item kat depan. Kadang-kadang bus tu membawa kebaikan dan keburukan jejak. Jadi mungkin itu saja video kita pada hari ni. Kalau korang dapat benda nak suruh terima, jangan lupa tuliskan kat komen. Dan jangan lupa subscribe dan like kalau sangat membantu untuk buat video yang lebih menarik. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye bye.